format. Untuk yang pertama, kita akan cekkan punya item untuk gigi bersalah gigi 16 jenisnya ini dia punya spek ni gigi 26 juga. Untuk atas ni kita akan letak 2 item dan 1 ribu yang ni berhubung sama juga untuk jari ribu. Ini waktu yang punya bohong sehingga saya akan buat macam ni dulu ni. Okey, kemudian saya akan tekan neckline. Okay, neckline ni adalah separate antara kiri dan kanan as. Kemudian kita akan letakkan kita punya extension screw. Kita akan extend dengan 2 bahagian ni dan kita letakkan kita punya extension straight je lepas malam. Okay, kemudian kita akan tengoklah dekat mana kita letak kita punya extension screw tu. Dia akan berada di tengah-tengah panjang apa ni tu. Okay, kemudian cara untuk kaki dia kita akan tengoklah dia berada di tengah-tengah di antara first dan dua section formula. Okey, akan dia. Okey, dan kita kena tengoklah saiz punya screw ni sama mana di antara dia supaya kita tak nak kita punya komponen lain ataupun penyuai lain berkaitan dengan dia ataupun pengangkauan dia. Dia boleh tengok-tengok tu. Okey. Dan untuk low arch pula, low arch kita akan ada 4 item. Itu item pertama di gigi 336 kita buat dia. Kemudian di 34 banyaknya 34 ni. Baik, kemudian 4 Adam. Okey, Adam 4. Kita boleh edit pun sama je. Boleh edit lepas sendiri. Macam nak buat dia? Ada ke tunjuk demo? Okay, kemudian kita tengok satu lagi komponen yang kita panggil bolt end clutch. Dan bolt end clutch ni dia akan berada di tengah-tengah. Kita akan letak bolt end dia. Jadi dia punya ball lah berada di bawah betul dekat bahagian tengah-tengah sebagai lain. Kita akan gunakan 2 bolt end clutch. Okey, baik. Kemudian kita akan band band untuk kita punya komponen untuk item dekat gigi permolar. Okay, untuk item dekat gigi permolar ni dia sama juga teori dia, cuma dia sedikit kecil lah saiz dia. So kita kena tengok dia punya saiz bridge tu, lebar tu dia kena kecil. Dia tulis situ grade 1 weh. Dia ada kira lebih kurang grade 1 weh 2/3 daripada media dan 2/3 grade 1. Grade 1. Sama juga dia. Kita akan buat lambat sikit tapi better lah, boleh lah. Senang lah. Dan Dibanding pasal lambat dah. sama juga macam kita buat. Dibanding kau buat grade tu lagi senang. Aku itu. Return root pun ada lah. Kau tengok mana yang dia suruh cabut lah. Dia suruh cabut. Fokus kat mana dia nak cabut. Tanya patient kan nak cabut. Dan handalkan dengan arah yang sama dekat tumpang muncul ini. Ini dah. Saya naikkan dulu, sikitkan dulu. Ini arrow ini. Tutupkan sikit, luruskan. Ni apa ya? Cik betul tulisan doktor. Kemudian kita tambahkan juga untuk dibentuk 37 Mark opening 3 finger bell. 3 finger bell. Okey. Betul betul. Okey, dan okey, kalau kita tambahkan dengan 25 lah weh. Dalam ni kena cabut 25. Grade 3. Grade 3 lah. Yang grade 1 Grade 3. 25 grade? Grade 3. Tempat yang lain tu dia refer tempat lain. Dia refer year lain. Kau
kau buat gigi apa? Gigi tapi yang panjang grade 3 lah. dia punya Fine, wall fine. kalau panjang nanti dia Fine grade 3. dan tak nak Ikut. lagi. Kau kena dijemput. Dan buat set ni Dia mobile. Bukan return route. model ini dapat Kau plan je lah. Siap. WhatsApp lah. Kau plan lah. Aku plan. kalau buka Kalau grade 3 ni. Oh ni view. Kalau grade 3 kau guna full plan dah cabut dah. Oh, elevator tu lah kan? Oh kan. Ini. Dia tender to production. Garage ada access. Tanya kita nak ni. Ni lah. Punya konsep juga. dia komponen ni kan kena seal dia untuk komponen tiga seal kat bahagian Kau bila ni? kat Baru je. dan kita bawa seal okey kemudian kita tengok ada lagi cara internet buat juga komponen kat ni dia ada phone dia Oh, saya ada saya dah. dia letak kepada printer Susah kes kau ni. Kenapa? Weh, mampus kes ni susah. Kenapa? Kau tak sains istilah apa? Dia dah pergi ke official, dah create lubang, ada access. Asal dia tak ada gigi ni, sinus, boleh pergi ke sinus. dan kadang-kadang kan ketinggian Kalau kau cabut, ada chance untuk dapat infection ke sinus. Alamak. dan kadang-kadang Ataupun fistula, maksudnya gigi ni dah keluar daripada skin. Kiwali ni dia lembut berbanding daripada stainless steel wali. Maksudnya ada discharge apa-apa, dia tak ada access. Itulah. Dia susah kau ni. Tapi dia tipu kat kita. Dan kita akan start dan ini Jampan. start dia. Okay, start ni kita akan buat sekejap. Jampan. Sebab dua ni lembut. So, kalau kita buat secara elektrik ke perempuan ke kemungkinan kita dia keluar daripada bestik daripada lembut. So kita akan buat sekejap. Misal wali lembut so mungkin kita bentuk balik kita boleh untuk beberapa kali dia akan bentuk balik ni yang dua dia akan tengok seperti ni sebab dia akan kita cek daripada folder dan untuk tu okey tak nanti kita akan Kat situ diagnosis dia tulis symptomatic epical periodontitis. okey then Dah. mana lagi tu? Dia cari ya. Ya. Di sini. Kemudian pada. Kemudian kita potong kemudian ini. Kita tengok kalau banyak tu potong sikit. Ujung tu memang bulat tu. Mana dapat? Macam dia bulat. Mana dapat? Lagi Ada. banyak lagi kita tes si itu ni. Itu punya buat engkau. Tu dua ni nampak macam ni. Jadi ini boleh. Ini dah siap untuk apa ni kita punya molding ni untuk bahagian model atas dan juga bawah. Nampak? Ada tempat hijau bawah dan dua bawah. Ini pun yang dah siap. Tidak lagi kita diskusi dengan proses yang lain. Okey, kita ada lagi cara sekiranya kita punya buat lain tak cukup seperti ada kesangan bahan kita boleh gunakan 0.5 ataupun 0.6 yang saya gunakan 0.5 untuk saya buat saya punya sendiri saya punya buat ni baik. Kemudian langkah pertama kalau kita ada dua orang kita akan guide dia punya tiga kita akan buat bentuk coil kita akan guide dia pun dan kita akan buat yang guide okey, tahu tapi Ni buat apa ni? Yang buat. dia Saya nak buat buat satu kita jadi dia buat dia ujung dia okey, kemudian kita minta sama kain dari channel kemudian dia boleh buat tangan dia menegak sini ataupun dia menghantar sampai ikut kata nampak dia juga apa tu bagi dia menegak pun menegak sekali dia boleh kalau kita macam buat yang asal tu kalau kita letak Indonesia kita akan tahukan juga kat ketinggian lagi ini disebut dan kita band kita band kita dah
Okey, tengok. Okey. Okey, okey, buat. Okey, ini dah siap kan? Yang saya buat ni. Okey. Okey, masukkan kat kami tempat dia. Okey, sebab sama juga teori dia tak boleh touch besar tu. Dia mesti ni. Okey, kita tak jumpa dengan teknologi itu lah. Okey. Okey. Satu lagi cara, sekiranya tidak ada wire, kita buat teknik setting. Setting ni adalah sebahagian nanti bahagian kiri tu kita extend sehingga bahagian untuk check je. Cuma untuk pegang, dia akan check. Ini satu cara lah, tapi kita buat ni. Okey, tak ada wire lah. Okey, kemudian kalau sudah set ni semua komponen, saya akan jumpa cara untuk nak letak sebenarnya extension turun. Okey, extension turun ni, yang ini saiz medium. Okey, kita tadi kita punya kawasan, kita punya apa ni, dengan teknologi yang lain ni, tempat letak sebenarnya. So, kita akan lubang sikit. Soalnya dia punya siang tu akan masuk lubang. Jadi lebih kuat di stay tu. Okey, tapi kita potong sikit kan. Kita potong sikit. Kita boleh yang supaya tak dalam kan kita nak buat tu. Okey, ini potong yang kita potong. Okey, buat. Okey. Okey, tu menghadap ke depan. Okey, dia. Dia buat dia sendiri dengan kita punya iman. Okey, sekian. Itu saja, tengok boleh saja komponen blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.